Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama lagi salah seorang peserta yang telah mengikuti kursus di bawah Akademi Tradisi Melayu berkenaan pembuatan minyak herba dan juga minyak urut. Jadi kita dengar apakah kata beliau dan testimoni berkenaan minyak tersebut. Assalamualaikum, saya Muhammad Firdaus bin Hasmuni. Saya bekerja sebagai perawat sepenuh masa buat urut, bekam dan perawatan Islam. Alhamdulillah, saya sebenarnya selama ni urut ambil produk daripada Tuan Guru minyak herba ni. Dapat feedback yang positif daripada sakit-sakit saya yang sebelum saya urut. Sampai orang tanya minyak ni daripada apa kan. Saya pun mula mendalami lah. Saya cuba untuk ambil tahu lagi. Masa tu tak tahu lagi lah apa kandungan dia. Tak tahu lagi. Lepas tu Tuan Guru ada buka khusus amali pembuatan minyak herba dan urut. Saya pun join. Lepas tu saya tahulah apa cara masak dia kan. Bahan-bahan dia yang ada di dalam minyak ni. Antara bahan-bahan dia yang kita guna adalah minyak kelapa. Lagi satu akar kayu dan seperti cula. Dia barang yang rare lah, yang sama saya tak tahu kan. Tak banyak pun tukang-tukang buat minyak yang buat minyak macam ni. Dan disertakan dengan doa sekali dalam minyak ni. Alhamdulillah, khusus yang selama 2 hari saya join ni banyak ilmu yang saya dapat. Dengan itu saya mengajaklah siapa-siapa yang berminat untuk jadi perawat, yang dah jadi perawat untuk mendalami lagi ilmu tradisi Melayu ni, untuk join khusus dari Akademi Tradisi Melayu yang dialihkan oleh Tuan Guru. Sebab bukan khusus ni je, banyak lagi akan datang. Urut, bekam dan rawatan tradisi Islam. Itu saja. Baik, terima kasih.